Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Afrina Batisha binti Hairi daripada kelas 1 KAK 1 SMK Taman Kosas ingin menyampaikan tentang Tamadun Indus. Tamadun ini bermula di lembah Sungai Indus yang terletak di bahagian barat laut dan utara India. Tamadun ini bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi di bahagian barat laut India. Mereka hidup secara nomad dan mereka membina pertempatan kekal di sepanjang lembah Sungai Indus. Dalam Tamadun Indus ini terdapat dua musim ekstrim, iaitu musim kering yang akan mendatangkan kemarau dan merosakkan tanaman, dan musim hujan yang akan mendatangkan banjir dan merosakkan pertempatan. Dalam tamadun ini, mereka begitu aktif dalam bidang pertanian. Antara tanaman yang mereka tanam ialah barley, gandum dan kapas. Mereka juga ada kegiatan lain, iaitu pembuatan barangan daripada besi dan kapas. Dalam tamadun ini, mereka berjaya membuat sistem pembentungan yang canggih dan mereka membuat hubungan perdagangan di bahagian selatan Mesopotamia. Terdapat dua kubu utama dalam tamadun ini, iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Pada tahun 1750 sebelum Masihi, tamadun ini mengalami kemerosotan akibat serangan orang Aryan, gempa bumi dan banjir. Ciri-ciri utama tamadun Indus ialah pertempatan kekal Masihi. Tamadun ini mengalami kemerosotan akibat serangan orang Aryan, gempa bumi dan banjir. Ciri-ciri utama tamadun Indus ialah pertempatan kekal telah mewujudkan bandar yang terancang dan ketua sistem pemerintahannya diketuai oleh Sami, dan Sami mempunyai kuasa mutlak. Pengkhususan pekerjaan dilakukan dalam tamadun ini dan ada kegiatan seperti perdagangan, pertanian dan pertukangan. Sekian, terima kasih.